Cleveland, Ohio pernah melepaskan 1.5 juta helium balloon sebab nak cipta rekod dunia. Tapi semuanya bertukar menjadi mimpi ngeri. Pada tahun 1986, suasana di bandar Cleveland sangat meriah. Semua orang berkumpul dengan penuh semangat, tak sabar nak tengok balon-balon dilepaskan ke udara. Lepas kiraan habis, balon-balon tu terus naik tinggi ke langit, memenuhi ruang udara sekitar Terminal Tower. Plan asalnya, balon tu patut terbang jauh, kempis perlahan-lahan, lepas tu baru jatuh ke tanah. Tapi benda lain pula jadi. Balon bertembur dengan hujan dan angin sejuk. Terus lebih sejuta balon jatuh ke bumi, masih penuh dengan helium. Bandar Cleveland terus jadi huru-hara. Kereta berlanggar sebab hilang fokus, airport terpaksa ditutup, helikopter pun tak boleh terbang, balon-balon tersumbat di saluran air, malah kuda pun jadi panik. Akibatnya, penganjur acara disamar $100,000 kerana kecuaian. Tapi tragedi yang paling menyedihkan, masa tu ada 2 orang nelayan hilang di tasik. Operasi mencari dan menyelamat jadi sangat susah sebab ada ribuan balon terapung atas air. 2 hari kemudian, mayat mereka ditemui terdampar di tepi pantai.